Adakah anda antara orang yang menghabiskan 12 jam sehari di Facebook untuk mempromosikan produk anda ataupun produk orang lain sebagai affiliate? Sudahkah anda menghabiskan wang beribu-ribu ringgit membeli segala e-book, software, seminar dan sebagainya mengenai pemasaran Facebook dan anda telah pun mengikut panduan dari otai-otai internet tetapi masih gagal membuat 1 sen pun melalui Facebook? Tahu tak kenapa anda gagal? Senang saja. Kerana sehingga sekarang anda hanya menggunakan kuasa manusia. Biar saya terangkan apa maksud saya. Nama saya Gopala Krishnan dan walaupun saya mempunyai pengalaman 10 tahun menjalankan perniagaan internet sendiri, apabila saya mula menceburi pemasaran Facebook, saya pun seperti anda juga, langsung tak tahu apa-apa mengenai cara mempromosikan produk di Facebook. Saya terpengaruh dengan kata otai-otai internet dari US dan juga dari Malaysia bahawa Facebook ini adalah tempat yang cukup hebat untuk mendapatkan trafik dan sales. Jadi saya pun membuka akaun Facebook dan mula membuat fan page seperti yang disuruh. Saya belanjakan lebih dari RM5,000 membeli e-book dan panduan dari otai-otai tersebut dan saya telah cuba semua teknik yang mereka ajar. Tetapi apa yang mereka ajar sebenarnya adalah satu penipuan yang besar. Kerana ia bukan teknik sebenar yang mereka sendiri gunakan. Sebaliknya, mereka menyimpan teknik tersebut untuk diri mereka sendiri dan mereka ajar benda lain pula kepada anda. Setelah beberapa minggu mengikut ajaran sesat dari mereka, saya dapati bahawa mereka sebenarnya memang tidak berkongsi rahsia sebenar bagaimana mereka boleh menghasilkan beribu-ribu ringgit dari Facebook. Saya bercadang membongkar sendiri rahsia membuat duit dari Facebook. Saya pun mula mengkaji sistem Facebook secara terperinci dan apa yang saya bongkar memang mengejutkan. Saya dapati semua post atau status update yang anda buat di Facebook akan kelihatan dalam activity feed ataupun news feed prospek anda. Mereka boleh komen, klik like dan sebagainya apabila post anda baru masuk ke dalam activity feed mereka. Ini kerana post anda akan kelihatan di atas sekali. Tetapi selepas itu, bermacam-macam post dari orang lain juga akan masuk ke dalam newsfeed mereka dan akan menolak post anda ke bawah dan ke bawah dan ke bawah lagi. Akhirnya, post anda langsung tidak akan kelihatan dalam newsfeed orang lain. Ini mungkin berlaku dalam beberapa jam sahaja. Jadi, selepas seketika anda akan dapati bahawa anda langsung tidak akan menerima apa-apa respons dari prospek anda. Malah, ada juga prospek yang langsung tidak akan nampak post anda sebab dia hanya login sekali sehari ataupun sekali seminggu. Dan post yang anda buat 24 jam lalu telah ditolak jauh ke bawah dan terus tersembunyi daripada newsfeed prospek anda. Tak percaya? Cuba anda buat post baru atau status update baru di Facebook sekarang juga dan kira masa. Anda akan dapati bahawa 80% komen atau like akan datang dalam masa 1 hingga 4 jam pertama sahaja. Selepas itu, post anda langsung tidak akan menerima respons yang bagus. Seolah-olah seperti post tersebut tidak wujud lagi. Betul tak? Inilah realiti pemasaran Facebook. Anda mesti membuat posting secara konsisten setiap beberapa jam kalau boleh ataupun setiap hari untuk mendapatkan impak yang sebenarnya. Kalau anda post sekali saja, post tersebut akan hilang dari tumpuan prospek anda dalam masa beberapa jam sahaja ataupun lebih teruk lagi beberapa minit sahaja selepas anda membuat post tersebut. Jadi, saya kaji balik akaun Facebook otai-otai yang jual e-book pada saya dan saya dapati memang setiap hari mereka ada posting ke Facebook. Malah ada yang posting setiap jam. Tetapi, adakah otai-otai internet ni memang login ke akaun Facebook mereka setiap hari untuk melakukan posting? Tak mungkin. Ada sesuatu yang tak kena. Something is just not right. Jadi saya pun mula mengkaji perniagaan mereka di Facebook dan apa yang saya dapati memang mengejutkan. Otai-otai ini sebenarnya jarang login ke Facebook. Tetapi dalam profil dan fanpage mereka, pasti ada update terkini setiap hari. Jadi saya pun mula berfikir, bagaimana mereka boleh begitu aktif dalam Facebook?
Setelah beberapa bulan, akhirnya saya berjaya mendapat jawapannya dalam satu forum underground. Semasa saya membaca post dalam forum tersebut, barulah saya sedar bahawa otak-otak internet ini sebenarnya menggunakan sistem otomasi yang canggih untuk membuat posting dan update secara automatik ke Facebook. Ya, mereka menggunakan kuasa robot. Sementara mereka ajar anda menggunakan tenaga manusia. Saya memang rasa tertipu menghabiskan wang beribu-ribu ringgit membeli e-book mereka. Nasib baik ada seorang hacker di forum tersebut yang sudi berkongsi dengan saya sistem sebenar yang mereka develop untuk salah seorang otai ternama di US. Berdasarkan sistem rahsia mereka, saya membina sistem otomasi saya sendiri untuk pemasaran Facebook dan saya namakannya Robot Facebook. Walaupun saya menghabiskan wang beribu-ribu ringgit membayar programmer, tetapi hasilnya sistem yang saya hasilkan ini jauh lebih mantap daripada semua sistem lain yang ada di pasaran antarabangsa sekarang ini. Setelah beberapa minggu menggunakan sistem baru saya ini, saya berjaya mengurangkan masa yang saya luangkan di Facebook sebanyak 90%. Manakala pendapatan dari Facebook saya pula meningkat sebanyak 500%, iaitu 5 kali ganda. Hanya dengan menggunakan sistem robot Facebook. Memang tak dapat dinafikan lagi saya telah berjaya menghasilkan sistem pemasaran yang cukup gempak. Tetapi apa sebenarnya sistem robot Facebook ini dan bagaimana sistem ini dapat membantu anda? Robot Facebook adalah satu pemasaran automatik untuk Facebook. Dengan menggunakan robot Facebook, anda tidak perlu lagi membuat kerja manual seperti posting di profil dan page anda beberapa kali sehari. Anda hanya perlu login online ke dalam ruangan ahli untuk update status message anda dalam Facebook profile dan juga dalam semua fan page anda. Anda tidak perlu lagi type message yang sama berulang-ulang kali. Masukkan sekali saja message tersebut, kemudian tekan butang send ataupun butang hantar dan message tersebut akan dipost secara automatik ke Facebook. Malah anda langsung tidak perlu login ke Facebook semasa membuat posting. Tambahan pula, dengan sistem robot Facebook, anda boleh posting ke semua akaun Facebook anda sekiranya anda mempunyai multiple account. Jadi, sistem ini anda boleh gunakan untuk unlimited profiles, unlimited fanpage. Update semua sekali dalam masa 2 saat hanya dengan menekan butang send. Tetapi bukan sekadar itu saja. Senjata rahsia sistem Facebook adalah schedule posting, di mana anda boleh masukkan message anda hari ini, tetapi setkan message tersebut untuk dipost dalam masa 2 jam ataupun Isnin pukul 10 pagi minggu depan. Ataupun 27 hari dari sekarang. Ataupun bila-bila sahaja. Ini bermaksud robot Facebook akan posting untuk anda walaupun anda sedang tidur, sedang holiday, tepat pada tarikh dan masa yang anda telah tentukan. Cuba anda bayangkan berapa mudahnya kerja anda dengan menggunakan sistem robot Facebook. Sekarang anda tidak perlu lagi menghabiskan masa depan komputer. Anda hanya beri arahan kepada robot dan robot akan ikut arahan anda. Macam hamba anda sendiri. Macam pekerja tetapi tidak perlu makan atau tidur. Dan pekerja yang tidak akan ponting kerja dengan bermacam-macam alasan. Jadi, berapa harga yang sepatutnya anda bayar untuk sistem yang canggih seperti ini? Saya telah pun membelanjakan RM8,900 untuk membangunkan sistem ini. Jika anda bercadang membuat sistem seperti ini, anda mungkin akan berbelanja jauh lebih banyak. Itu pun hanya jika anda berjaya mencari programmer bagus yang betul-betul faham konsep pemasaran Facebook. Tetapi anda tak perlu bayar saya RM8,900. Ini kerana dengan menggunakan robot Facebook, saya telah pun membuat jauh lebih banyak duit dari Facebook dan berjaya membayar balik kos tersebut dalam masa beberapa hari sahaja. Semasa saya mencari beta tester untuk sistem robot FB, ramai yang sanggup bayar saya RM920 setahun. Malah lebih dari 50 orang telah pun membayar harga tersebut. Tetapi ini bukan harga yang anda perlu bayar sekarang. Oleh kerana ramai yang menghubungi saya menyatakan bahawa mereka memang serius dengan pemasaran Facebook tetapi tak mampu membayar harga yang tinggi, saya pun fikir balik. Apakah tujuan utama saya bangunkan sistem ini?
Jawapannya, kerana saya ingin membantu pemasar internet di Malaysia seperti saya yang bekerja keras tetapi tertipu dengan teknik-teknik palsu yang diajar oleh otak-otak internet. Jadi, saya bercadang untuk jatuhkan harganya sebanyak 90% lagi. Tetapi, hanya untuk 200 ahli pertama sahaja. Klik butang tempah sekarang di bawah video ini untuk mendapatkan harga keahlian tahunan yang paling murah untuk sistem robot Facebook. Ingat, harga istimewa ini hanya untuk 200 pembeli terawal sahaja dan saya boleh naikkannya pada bila-bila masa. Jika anda tak pesan sekarang, anda mungkin akan membayar lebih dari 2 kali ganda untuk ke website ini. Robot Facebook dijual melalui Jom Niaga dan mereka akan berikan anda tempoh 30 hari untuk mencuba sistem saya. Kalau anda tak puas hati, anda boleh mendapatkan wang anda balik terus dari jomniaga.com. Jadi, tiada risiko anda mencuba sistem robot Facebook hari ini juga. Dan saya juga akan berikan anda bonus terhad iaitu modul Twitter auto posting. Ya, jika anda tempah sekarang, anda juga berpeluang menggunakan modul Twitter dalam ruangan ahli tanpa apa-apa kos tambahan. Dengan modul Twitter, anda sekarang sudah memiliki senjata pemasaran sosial yang cukup berkuasa. Dalam beberapa saat saja anda boleh mengemaskini semua akaun FB anda dan juga semua akaun Twitter anda sekaligus. Anda boleh memberi arahan kepada robot untuk membuat schedule posting di masa hadapan. Kemudian anda boleh masuk tidur atau pergi holiday dan robot Facebook akan mengikut semua arahan anda 24 jam sehari. Mungkin anda sedang berfikir, adakah sistem ini untuk saya? Berhenti. Anda tanya soalan yang salah. Soalan yang sepatutnya anda tanya ialah, apakah yang akan terjadi jika saya tidak mendapatkan sistem robot Facebook sedangkan pesaing-pesaing saya yang lain sudah pun menggunakannya? Adakah segala usaha manual anda dapat mengalahkan mereka yang menggunakan sistem otomasi? Bolehkah anda bergantung kepada tenaga manusia saja apabila semua pesaing anda sudah pun menggunakan kuasa robot? Pasti tidak. Anda akan kalah teruk dan anda akan jauh ketinggalan. Ingat, sistem robot FB ini adalah sistem yang direka khas untuk rakyat Malaysia yang ingin mengotomasikan pemasaran FB dan Twitter. Dengan sistem ini, anda akan berjaya mengurangkan masa yang anda luangkan untuk pemasaran sosial dan tingkatkan jualan ataupun komisen affiliate yang anda dapat. Sistem ini memang direka khas untuk newbie, jadi sesiapa pun boleh menggunakannya tanpa sebarang skill teknikal. Asalkan anda boleh buka komputer dan gunakan keyboard, anda tidak akan mengalami apa-apa masalah menggunakan sistem robot FB. Ingat, harga keahlian boleh dinaikkan pada bila-bila masa saja. Tetapi kalau anda pesan sekarang pada harga yang paling murah, memang anda akan lock in pada harga yang murah ini untuk tahun kedua dan sebagainya. Dan juga ingat, saya boleh tutup jualan saya pada bila-bila masa. Jadi klik butang tempah sekarang di bawah ini sekarang juga. Kemudian isikan order form atau borang tempahan di Jom Niaga. Buat bayaran dan dapatkan username dan password anda untuk login. Selepas anda dah dapatkan username dan password, anda boleh terus login ke ruangan ahli robot Facebook dan gunakan sistem robot Facebook sekarang juga. Jadi saya jumpa anda di ruangan ahli.